بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam siri kuliah membaca buku Himpunan Risalah Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Risalah beliau berjudul Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita telah pun membahaskan sebahagian besar daripada 10 pembatal agama yang disenaraikan oleh Syekh Muhammad di dalam risalah beliau ini. Kita telah bahaskan pembatal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 dan ke-8. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini kita akan teruskan dan barangkali boleh kita habiskan baki 2 perkara lagi, iaitu perkara yang ke-9 dan ke-10. Boleh kita perhatikan perkara yang ke-9 atau pembatal agama yang ke-9 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad di dalam risalah beliau ini. Beliau menyatakan ke-9, sesiapa yang meyakini bahawa seseorang itu dibolehkan untuk tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dibolehkan untuknya keluar daripada syariat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khidir, yakni sebagaimana yang berlaku pada Khidir, atau sebagaimana Khidir dibolehkan untuk keluar daripada syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dia telah jatuh kafir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pembatal agama yang ke-9 ini, iaitu sesiapa yang meyakini bahawa seseorang itu dibolehkan untuk tidak ikut syariat Islam. Barang siapa menyangka bahawa ada pilihan untuk nak mengikut syariat Islam ini atau tidak, atau barang siapa yang menyangka bahawa ada sebahagian orang dia boleh untuk tidak ikut syariat Islam, maka pemikiran seperti ini, keyakinan yang seperti ini adalah kufur. Yang menjadikan orangnya kufur, ia terkeluar daripada Islam. Kenapa? Kerana secara tidak langsungnya orangnya dia membenarkan kekufuran. Dia membenarkan, dia membolehkan bagi orang lain untuk melakukan kekufuran dengan tidak mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan barang siapa yang membenarkan kekufuran, maka perbuatannya itu adalah kufur. Mengapa ditegaskan sedemikian? Ini kerana Nabi Muhammad SAW telah diutuskan kepada seluruh umat manusia. Baginda telah diutuskan kepada seluruh umat manusia akhir zaman. Oleh yang demikian, semua manusia diperintahkan untuk mentaati dan mengikuti syariat yang dibawa
oleh baginda. Barang siapa yang enggan, ya, maka dia kufur. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Buat sekalian alam, perhatikan. Bukan khusus bagi kaum Quraisy atau buat orang-orang Arab atau orang-orang yang pada pada masa hidupnya semata-mata. Tidak. Sebaliknya, lil alamin, buat sekalian alam. Dalam surah Saba ayat 28 Allah kata, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyiran wa nadhira." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan kepada seluruh manusia. Kafatan linnas, seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira, yakni untuk mereka yang menerima risalah yang dibawa oleh baginda. Wa nadhira, serta pemberi amaran dan ancaman, yakni ke atas mereka yang menolak risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam surah Al-A'raf ayat 158. "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku ialah Rasul utusan Allah, ilaikum jami'a, buat kalian semua. Buat kalian semua. Wahai manusia, qul ya ayyuhan nas, aku utusan Allah buat kalian semua. Yang ini buat kalian semua, wahai manusia. Yani bukan wahai orang Arab, buat orang kafir Quraisy, tidak, buat kalian semua. Ya. Maka berdasarkan nas-nas yang telah kita bacakan, barang siapa yang tidak menyahut dan menerima syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Tidak kira sama ada orangnya Yahudi, Nasrani, Majusi atau siapa sahaja. Kerana dengan baginda diutuskan, Allah telah mewajibkan sekalian manusia untuk mendengar dan mentaati baginda. Manusia semua diperintahkan supaya mengikuti ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun buat mereka daripada kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka agama rasul mereka telah dimansuhkan. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, kedua-duanya telah dimansuhkan dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nas-nas ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi. Maka kesudahannya, tidak ada jalan bagi sesiapa untuk tidak mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan, tidak ada ruang dan tidak ada apa alasan buat sesiapa yang enggan untuk mengikut syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwaan Khidir, ya, seperti mana yang disebutkan di sini, meyakini seseorang dibolehkan untuk tidak ikut syariat atau dibolehkan untuk keluar daripada syariat sebagaimana Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa. Ya, kerana Khidir dia hidup pada zaman
Nabi Musa AS. Barang siapa yang menganggap bahawa ada kelonggaran seperti mana yang berlaku kepada Khidir. Ini adalah syubhat. Tidak dinafikan bahawa kedudukan Khidir alaihissalam telah diselewengkan dan telah dipergunakan oleh sebahagian pihak untuk membolehkan perkara ini, untuk membolehkan seorang Muslim itu atau seorang manusia itu untuk keluar daripada agama Islam. Maka syubhat ini perlu dirungkaikan. Maka ditegaskan bahawa Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak diutuskan kepada Khidir. Yakni Khidir bukan termasuk dalam kalangan umat Nabi Musa. Sebaliknya, risalah Nabi Musa alaihissalam adalah khusus buat kaum Bani Israel, dan Khidir bukan daripada kalangan mereka. Seperti mana dalam surah As-Saff ayat yang kelima, Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumih ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Dan apabila Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakiti aku, sedangkan kalian mengetahui bahawa aku ialah utusan Allah buat kalian. Yani buat kalian, wahai kaum Bani Israel. Maka risalah Nabi Musa alaihissalam ialah kepada Bani Israel, bukan untuk sekalian umat manusia pada zamannya. Nak kata bahawa ada banyak sahaja kabilah-kabilah yang lain, tetapi risalah Nabi Musa ialah untuk kaum Bani Israel secara khusus. Adapun Khidir alaihissalam, beliau merupakan hamba Allah yang tunduk taat kepadanya. Dan adanya perbahasan dalam kalangan para ulama mengenai Khidir, adakah beliau seorang nabi atau seorang lelaki yang saleh, adakah dia seorang nabi atau seorang lelaki saleh. Ada pandangan-pandangan sebetulnya beliau seorang nabi. Sebetulnya Khidir ialah seorang nabi. Mengenangkan bahawa dalam peristiwa kisah mengenai Khidir ini, beliau ada melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin dapat dilakukannya melainkan dengan mukjizat, melainkan dengan dia mendapat mukjizat. Sedangkan mukjizat hanya dikhususkan buat para nabi dan rasul. Maka antara perkara-perkara luar biasa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam, termasuklah perbuatannya menebuk atau menenggelamkan sampan atau kapal yang dinaikinya. Demikian perbuatannya membunuh si anak kecil dan menegakkan semula dinding yang hampir roboh atas sebab-sebab. Sedangkan sebab-sebab itu semua tidak mungkin diketahui oleh seorang manusia biasa. Sebaliknya, tersirat di sebaliknya perkara ghaib, ilmu ghaib yang tidak mungkin
diketahui dan diperolehi kecuali oleh seorang nabi, ya. Dan kalau diperhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khidr, kisahnya bermula apabila Nabi Musa berkata kepada kaumnya, atau apabila umat Nabi Musa, ya, kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, adakah terdapat manusia yang lebih tahu berbanding Musa? Maka Nabi Musa mengatakan tidak ada. Ya, kerana pada sangkaan dia seorang sahaja yang menerima wahyu, mengetahui, ya, perkara-perkara ghaib yang disampaikan kepadanya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya mendapatkan seorang hambanya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahawa bahkan ada hamba Allah yang ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Justru Nabi Musa alaihissalam pergi mendapatkan hamba Allah tersebut. Seperti yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampailah ayat 66. Dan antaranya Allah kata, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina min ladun wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka dia, Nabi Musa, mendapati, ya, salah seorang daripada hamba-hamba kami yang kami kurniakan kepadanya rahmat, dan kami berikan kepadanya dari sisi kami ilmu. Ya, diberikan kepada hamba Allah itu ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nabi Musa berkata kepada lelaki itu, apakah kiranya boleh aku menemani engkau agar engkau dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada engkau. Ya. Ini asal kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidr, ya. Dan antara sebabnya ialah kerana Nabi Musa ingin belajar ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidr itu, ya. Maka maksud di sini ialah bahawa Khidr dia tidak termasuk daripada kalangan umat Nabi Musa, ya. Ketika mana Nabi Musa tidak diutuskan kepada seluruh manusia, ya, maka tidak timbul persoalan bahawa Khidr dia keluar daripada syariat Nabi Musa. Tidak timbul sama sekali perkara ini. Ketika mana Khidr sendiri ialah seorang nabi yang diwahyukan kepadanya, dan dia tidak termasuk dalam kalangan umat Nabi Musa. Jadi bagaimana pula dia boleh diandaikan bahawa beliau keluar daripada syariat Nabi Musa, sedangkan dia tidak pernah, ya, diperintahkan untuk mengikut syariat Nabi Musa tersebut. Dan syariat Nabi Musa alaihissalam bukan untuk seluruh manusia, tetapi untuk kaum Bani Israel semata-mata, ya. Dengan cerita Nabi Khidr dengan Nabi Musa ini, ada yang mengandaikan bahawa syariat para rasul ialah untuk orang-orang awam. Ada pun orang-orang khas, ya, selain daripada orang-orang awam, maka mereka tidak ada keperluan untuk mengikuti syariat Rasul. Ketika mana mereka sudah kenal Allah
dan telah sampai kepada Allah. Ini syubhat. Syubhat rentetan daripada permasalahan mengenai Nabi Khidir yang telah kita sebutkan tadi. Apabila ada sebahagian membahagikan antara orang awam, ya, yang tak kenal Allah dengan orang khas yang sudah sampai ke martabat al-arif billah, orang yang sudah kenal Allah. Ini adalah syubhat batil yang dijaja dan dibawa oleh golongan ekstrim sufi. Golongan ekstrem sufi, mereka membawakan syubhat ini daripada kisah Nabi Al-Khidir. Ya. Maka jawapannya ialah seperti mana yang telah kita sebutkan. Sama sekali syubhat ini afwan. Sama sekali syubhat ini tidak berdiri di atas dalil yang benar. Bahkan ia adalah syubhat yang batil, membahagikan manusia kepada orang awam yang tak kenal Allah dengan orang khas yang kenal Allah. Ini semua batil. Tidak ada asas sama sekali. Sedangkan manusia pilihan Allah, manusia yang paling berilmu, yang paling bertakwa, paling dekat dengan Allah, yang paling disayang oleh Allah, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau atau baginda sallallahu alaihi wasallam terus teguh di atas syariat yang dibawanya. Ini baginda Rasulullah bukan sekadar berdakwah, bahkan baginda lah orang yang paling menurut isi syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau ada orang yang layak untuk keluar daripada syariat kerana sudah kenal Allah dan sebagainya, orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata baginda lah orang yang paling kuat ibadah, paling kuat salat, paling kuat puasa, bersedekah dan sebagainya. Maka gerangan apa pula ya sebahagian nak mengandaikan bahawa ada pilihan ya untuk setengah orang dan sebagainya. Ini semua adalah batil, ini semua adalah kesesatan, bahkan dia adalah kekufuran. Wal'iyadu billah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan perkara yang ke-10 daripada pembatal agama. Kata Syekh Muhammad, perkara yang ke-10 berpaling daripada agama Allah dengan tidak mempelajarinya mahupun mengamalkannya. Dalilnya ialah firman Allah, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqibun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang diperingatkan dengan ayat-ayat daripada Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya, daripadanya. Sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang yang melakukan dosa. Surah As-Sajdah ayat 22. Kemudian kata penulis, tidak ada bezanya bagi mereka yang melakukan perkara-perkara tersebut, sama ada dia bergurau senda atau sengaja melakukannya, atau melakukannya kerana rasa takut, ya, kerana rasa takut akan tindak balas orang lain, terutamanya orang-orang kafir, kecuali sekiranya dia dipaksa, ya, sedangkan atau tetapi dalam hatinya dia tetap mengingkarinya. Kita perhatikan perkara yang ke-10 yang terakhir ini, orang yang berpaling daripada agama Allah. Orang yang berpaling daripada agama Allah dan tidak mempelajarinya, yang tidak mempedulikannya, tidak mempedulikan agama Islam ini, tidak mengambil berat dan tidak beramal
dengan isi ajaran agama. Ya, sedangkan tiadalah seorang itu dapat beramal kecuali setelah dia belajar. Agama Islam ini dia berdiri di atas ilmu. Kalau orang itu dia tidak belajar, maka masakan dia dapat beramal. Maka di sini ya perkara yang ditegaskan dalam perkara yang 10 ni. Dan ini maksud orang yang berpaling daripada agama Allah, iaitu dia berpaling dengan cara tidak belajar dan kesudahannya dia tidak dapat beramal. Ya. Dan andainya dia beramal, andainya sekiranya seorang itu dia beramal, kesudahannya dia beramal atas dasar kejahilan. Kerana dia tidak belajar. Ya. Kenapa dia tak belajar? Kerana dia tidak peduli. Ya. Sebaliknya dia berpaling. Maka kesudahannya orang itu dia, kalau dia beramal sekalipun, dia beramal dalam keadaan sesat. Oleh itu, manusia itu dia perlu belajar untuk dia dapat beramal. Adapun orang yang belajar tetapi tidak beramal, maka golongan ini adalah golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang beramal tanpa belajar, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, yang saban hari ya kita membacanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan mereka yang dimurkai atas mereka, bukan mereka yang dimurkai ataupun mereka yang sesat. Para ulama mentafsirkan, menjelaskan bahawa mereka yang dimurkai ialah mereka yang berilmu tetapi tidak beramal. Sedangkan mereka yang sesat ialah mereka yang beramal tanpa ilmu. Ya. Walau apapun, barang siapa yang berpaling daripada agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya, maka orangnya dihukum murtad. Dia murtad daripada agama Islam. Kerana Allah mengatakan dalam surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka baginya kehidupan yang sengsara. Barang siapa yang berpaling daripada aku, yakni dengan tidak belajar, dia tidak mempelajari agama Allah dan tidak beramal dengan isi ajaran agama itu. Demikian Allah sebut tentang orang-orang kafir, ya. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ketiga, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Sedangkan orang-orang kafir mereka berpaling daripada amaran-amaran, peringatan-peringatan yang telah disampaikan kepada mereka. Mereka berpaling. Mereka tidak menerima, ya. Mereka tidak menerima peringatan-peringatan serta amaran-amaran yang disampaikan kepada mereka. Dalam surah Sajdah ayat 22 Allah kata, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha." Ini ayat seperti yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad di sini, ya. "Inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang diperingatkan dengan ayat-ayat daripada Tuhannya. Yang diingatkan kepadanya, disampaikan, hujah ditegakkan kepadanya. Tetapi
lalu dia berpaling daripadanya, dia tidak menerima dan tidak tunduk, ya, jauh sekali daripada beramal dengannya. Jadi Allah kata siapa yang lebih zalim, nak kata bahawa itu adalah sebesar-besar kezaliman. Sedangkan kita maklum bahawa sebesar-besar kezaliman itu ialah perbuatan syirik kufur itu, ya. Siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang diperingatkan dengan ayat-ayat daripada Tuhannya, ya, ayat-ayat daripada Tuhannya, iaitu seperti mana Al-Quran, ya, secara utama, secara khusus, dan agama Islam itu secara umum, lalu dia berpaling daripadanya, dia berpaling daripada, ya, isi makna Al-Quran, dia berpaling daripada, ya, agama Islam itu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bertindak sedemikian? Tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Itu maksudnya, ya. Ada pun mereka yang tidak mempelajari agama, bukan kerana berpaling tetapi kerana malas, ya. Berpaling maknanya di sini tak terima, ya, orang yang tak terima dan dia tak peduli. Maka ini berbeza dengan orang yang malas. Dia tak belajar, dia tak menuntut ilmu agama kerana malas. Maka orang ini dia berada dalam keadaan bahaya, tetapi tidaklah, ya, sampai kufur, ya. Tidaklah kufur seperti mana orang yang berpaling, ya. Sekalipun orang malas itu dia tetap bersalah, ya. Dia tetap bersalah, tetapi keadaannya tidaklah seberat orang yang berpaling, ya. Orang yang menolak, orang yang enggan, orang yang degil, ya, tidak mahu mempelajari agama, ya. Ini berbeza dengan orang yang ingin menuntut ilmu agama, dia suka kepada agama, tetapi dalam masa yang sama dia ada, ya, sifat malas, ya. Ketika mana kita maklum bahawa menuntut ilmu dia perlu kepada usaha dan kegigihan. Menuntut ilmu agama ada cabarannya yang tersendiri. Dia bukan suatu yang mudah, ya. Seperti mana apa juga tuntutan-tuntutan agama itu, solat, puasa, zakat, zikir, ini semua ada ini semua ada cabarannya yang tersendiri. Justru kalau seorang itu dia tidak menuntut agama kerana kurang sabar, ya, kurang gigih, ketika mana nak menuntut ilmu agama tu dia perlu ketahanan, perlu kepada kecekalan untuk duduk, ya, untuk duduk, mendengar, mencatat. Sedangkan orangnya malas, ya, maka orangnya dia bersalah dan layak untuk dikritik dan dipersalahkan atas kecuaian dan kealpaannya, tetapi keadaannya tidak sampai ke tahap kufur, ya. Berbeza dengan orang yang berpaling, ya, dalam perkara yang ke-10 yang sedang kita bahaskan di sini. Berpaling di sini yakni orang yang, ya, tidak peduli sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali untuk menuntut ilmu agama, bahkan barangkali dia benci, ya, menuntut ilmu agama itu. Maka orang ini
dia murtad, dia kufur, dia kafir, wal'iyadu billah. Kemudian penulis ada menyatakan di sini tidak ada bezanya bagi mereka yang melakukan perkara-perkara tersebut, sama ada dia bergurau atas sengaja melakukannya atau melakukannya kerana rasa takut. Perenggan ini merujuk kepada kesemua 10 pembatal-pembatal agama yang telah kita bahaskan, di mana semuanya ialah pembatal. Ya, semuanya membatalkan agama seseorang itu. Sama ada dia bergurau, ya, sama ada dia bergurau, ya, dia serius atau dia bergurau, tidak ada bezanya. Demikian kalau dia melakukannya kerana rasa takut, ya, dia buat dengan apa, dia melakukan pembatal agama itu kerana rasa takut, yakni dia seperti kalau orang yang terjebak dalam sihir kerana atas dasar takut, misalnya takut, bukan takut apa, tapi takut, ya, rugi hal dunianya, ya, dan seumpamanya. Dan untuk dia nak jaga hal dunianya, dia, ya, kerana takut rugi dunia, dia sampai terjebak dalam, ya, hal sihir misalnya, atau, ya, mana-mana perkara yang lain, ya. Dia membela orang musyrik, dia bekerja sama dengan mereka dalam memerangi kaum muslimin. Semuanya atas dasar takut misalnya, ya. Kerana takut akan rugi, akan dapat kerugian yang tertentu, yakni kerugian material atau kerugian dunia. Maka, ya, orang-orang ini dia dikira murtad, ya. Dia dikira murtad kecuali sekiranya dia dipaksa. Yani melainkan kalau dia dipaksa. Memaksa ada keadaannya yang tersendiri. Memaksa yakni orang itu dia melakukannya tanpa kerelaan. Dia melakukan suatu pembatal agama itu tanpa kerelaan. Kerana dia dipaksa, dia diancam, ya. Dia diancam bunuh, ya. Dan seumpamanya, ya, maka dalam keadaan itu dia diberi kemaafan. Dia diberi pengecualian. Tapi dengan syarat dalam keadaan hatinya mengingkari perbuatan kufur yang dilakukannya, ya. Ada syarat di situlah. Ya, kalau dia melakukan pembatal agama itu dalam keadaan dipaksa, maka itu ada pengecualian, ya. Tetapi dengan syarat hatinya tetap membenci apa yang dilakukannya, hatinya tetap, ya, cekal dengan imannya, ya. Boleh kita katakan perenggan tidak ada beza bagi mereka yang melakukan hal tersebut secara gurau atau sengaja, ya. Ini adalah sanggahan ke atas golongan Murji'ah, ke atas sebahagian daripada kumpulan yang menyimpang, yang mengandaikan bahawa seorang itu hanya murtad jika dia meyakini apa yang dilakukannya. Adapun perbuatannya itu sendiri tidak murtad. Yani kalau dia mencela agama itu, perbuatan dia mencela itu, kata Murji'ah, ini tidak membatalkan agama, melainkan dia benar-benar mencela agama dengan hatinya. Kita kata ini adalah pandangan yang salah, dakwaan yang batil, ya. Kerana perbuatan kufur itu, ya,
dia tetap perbuatannya itu sudah menjadi petunjuk bahawa dia adalah kufur. Perbuatan itu sendiri adalah kufur. Ya, tidak perlu tidak perlu kena yakin dengan hati baru dianggap kufur dan seumpamanya. Ya, seperti orang yang membantu kaum musyrikin atas kaum muslimin. Perbuatan itu sudah kufur. Ya. Dan itu adalah pembatal agama. Tidak perlu dia kena yakin dan sebagainya, dia baru dianggap kufur, seperti yang diandaikan oleh golongan Murji'ah. Ya. Semua perkara ini membawa kepada bahaya yang besar, ya, kata Syekh Muhammad, yakni terbatalnya akidah, dan paling banyak terjadi dalam masyarakat pada hari ini. Yakni perkara-perkara yang 10 ini adalah pembatal agama yang utama, dan ada sahaja pembatal agama yang lain, tapi ini yang utama. Maka wajib atas setiap Muslim untuk berhati-hati dan rasa takut daripadanya, daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Kami berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaannya dan kepedihan azab siksanya. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya. Ikhwah, sampai di situ sahaja untuk kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.